Kalau nak beli skuter ni, kita dah tahu dah kat dalam pasaran ni ada terlalu banyak pilihan. Kita dalam era perang skuter. Dan tak terkecuali dengan Zontes. Zontes baru saja memperkenalkan model-model baru untuk siri 368 dia. Dia ada E, ada D, ada G. Dan yang terbaru adalah 368K. So, bagi yang tertanya-tanya, skuter ni sebenarnya untuk rider yang jenis apa? Dan siapa yang sesuai untuk pakai skuter ni kan? Pada harga RM27,800. Jom kita belek-belek, kita tengok dan kita buat kesimpulan. Siapa yang sepatutnya pakai motor ni dan berbaloi tak dengan harga yang ditawarkan tu? Saya Cikgu daripada Cikgu Motovlog. Jom kita test ride motor ni. Sebelum tu, pada yang siapa yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa support Cikgu Motovlog bersama dengan saya Cikgu. Terima kasih semua. Kita nak menuju ke 20,000. Okay guys, so kita teruskan dengan first impression ride untuk Zontes 368K ni. Sebelum tu kita kena bagi tahu lah sikit dia punya figure kan. CC dia, enjin dia berkapasiti 368cc dengan horsepower pada 38.2 kuasa kuda. Daya kilas dia adalah 40 Nm of torque. Macam mana daya kilas dia? Macam tu bang. Ya Allah. Lepas tu tangki minyak je 17 liter. Cukup ke tak cukup 17 liter tu? Cikgu ada isi minyak hari tu ni. Bila lampu minyak berkelip-kelip, cikgu dapat isi sehingga 14.5 liter. Maknanya ada balance lagi lah dalam 2.5 liter spare tank. Harga motor ni adalah 27,800 as recommended by Zontes. Itulah dia sedikit figure untuk motor ni. Cuaca hari ni hujan sepanjang hari. Ni dah tengah hari baru cikgu nak jalan. Asalnya cikgu nak jalan awal pagi. Semalam kata pergi pasang motor. So memang jadi upacara memanggil hujan lah jawab dah. First impression cikgu buat motor ni, Masya Allah. Semalam cikgu ambil motor ni daripada kilang Zontes dekat Eurotech. Terima kasih Eurotech bagi cikgu pinjam motor ni untuk cikgu buat review. Sekarang cikgu faham kenapa sesetengah pengendara maxi skuter ni bawa macam setan. Sebab dunia tok bang. Tu kali dengan cikgu lah bawa macam setan contoh dia. So kita kenalah insaf sikit. Sebab tok dia memang best. Terangkat no. Macam mana dengan nimbleness? Oh lupa, cikgu ada buka pertanyaan. Untuk orang yang nak membeli, boleh bertanya pada cikgu pasal skuter ni. So salah satu soalannya adalah, adakah skuter ni nimble dan ringan untuk digunakan dalam keadaan trafik? Jawapan cikgu, ya, sangat nimble. Walaupun berat dia 180 kilo lebih, 186 tak silap cikgu. Tapi bila kita dah bergerak, actually skuter ni sangat mudah untuk dikontrol. Almost like, feel like macam Nexi cikgu. Cuma beza dia size dia besar je. Itu sahaja. Memang sangat-sangat nimble lah. Okay, sebelum tu kita nak kena cerita dulu apa yang ada dekat motor ni lah. Cikgu ada try semalam, dia ada sport mode. Dengan T ni cikgu tak pasti lah T apa dia. Tapi beza pun dah boleh rasa bila kita pulih minyak kan. Kalau kita buat sport, bunyi dia pun beza. Dengar.
Kalau biasa T, dia lembut. Sport, macam tu. Lepas tu yang bestnya cikgu bawa waktu malam, rupanya sini ada batu lampu bang. Kita boleh on off headlight depan tu. Kita boleh off. Tapi masalah dia, yang cikgu tak suka, dia tak ada keluar indikator kat sini lah, sama ada lampu on atau lampu off. Sebab DRL dia sendiri tu dah terang lah. Okay. Lepas tu dekat sini dia ada menu lah, untuk kita naikkan visor ataupun kita nak turunkan visor. Kita ada grip heater, seat heater, dan boleh on off traction control dan sebagainya. Kita tengok pergi lah. Sat je dia naik. Deras motor ni. Top speed macam mana? Cikgu dah try. Cikgu dapat 156 km sejam. Cakap mula je lah. Kalau buah dalam video ni kan macam-macam masalah, tapi boleh dapat. Lepas tu dia ada feature cruise control. Sebab apa ada cruise control? Sebab dia dah throttle by wire bang. Tak saya boleh. Yeah, bagusnya. Sebab dia dah ada throttle by wire bang. Lepas tu apa lagi? Dia punya cruise control maksimum adalah 140 km sejam dan minimum 50 km sejam. Smooth. Cikgu Abang memang bateri smooth lah. Okay. First impression untuk sistem suspension, cikgu tak ada apa yang cikgu nak komplain. Sebab tak ada wobbling yang pelik-pelik lah. Dan braking feel, of course lah, brake daripada J1 depan dan belakang. Depan jenis radial, cukup untuk kegunaan seharian lah. Okay, kita selongkak lagi. Kat sini lah kita ada setting. Kita boleh tengok motorcycle TPMS setting. Lepas tu ada DVR. Kita tengok kamera depan dia tu. Terang bang. Terang. Okay, lepas tu dia ada kamera belakang. Sama juga. Dia sengit sikit. Tapi ada lah macam HDR tu. Nampak habis awan-awan. Lepas tu dia ada display. Ada topik topik bang, bukan tim, topik. So ada 4 jenis pilihan yang kita boleh pilih. Kita ada satu ni, yang macam ni. Boleh nampak lah ada TPMS apa semua, voltage kita boleh tengok kan. Kita boleh tengok fuel range. Fuel range ni tak gigi cikgu sentuh. Apa masalah dengan fuel range ni? Lepas tu kita ada topik nombor 3, nombor 2. Okey, macam ni nampak sporty sikit. Lepas tu ke kiri, ke kanan. Lepas tu kita ada Astaghfirullahalazim. Kita ada boleh tukar color. Mana dia display jadi? Ya Allah, hilang. Yes. Yang ni lah. Ini macam 368G tu kan. Style macam off-road sikit. Tapi cikgu suka yang mana? Ya, display. Cikgu suka yang ni. Okey. Dah jalan, tak boleh setting, tak apalah. So berbalik kepada fuel indicator tadi, dia ada tulis range kan, berapa kilometer akan habis. Tapi masalah dia dengan fuel range yang ni, dia itu hanyalah suggestion. Dia tak tepat lah. Manakala apa yang cikgu notice, dia sampai je 70 km tu,
Dia dah berhenti dah. Dia dah tak boleh nak agak. So anggaplah 70km tu kira lah lah. Dia dah hujung-hujung. Alright. So habis bab teknikal kat sini. Cikgu nak sembang pasal sitting position dia bang. Sitting position dia bang. Abang bayangkan abang duduk rumah, abang balik, lepas nak duduk kat atas sofa, abang nak tunjuk kaki. Tahu tak macam tu kan? Ni nampak? Nampak? Tunjuk kaki bang. Dia macam kita duduk atas sofa tengah tengok TV, tapi ni TV kita, view ni. Lepas tu kita membuat perjalanan jauh. Ya, itulah dia definisi 368K ni. Sofa bergerak dengan lumbar support dekat belakang dia ni. Pada mulanya waktu cikgu ambil motor ni, cikgu rasa macam lumbar support dia keras. Tapi cikgu lala dah lama, cikgu faham dia support tulang belakang kita ni. Lepas tu dia ada macam pneumatic apa something lah kan. Itu yang membuatkan dia rasa macam sedap lah belakang ni. Jalan ni cikgu tak berani nak guna waktu hujan sebab selalunya lah berminyak. Tapi tayar CST yang dia bagi ni sebenarnya okey lah. Untuk standard tayar Cina, CST okey sangat-sangat. Alright, let's go. Atas highway memang skuter ni tak ada drama lah. Dia boleh je naik high laju kebangsaan tanpa segan silu. Nak naik bukit lagi lah, tak ada masalah. Bang, boleh tak nak tukar mode waktu tengah tu bawah? Tak boleh. Mode hanya boleh tukar selepas kita berhenti. Okay, cikgu tekan dia punya cruise control. Kita boleh set lah. Nampak dia set. Dia set nak naik ke atas, nak naik speed, tekan tambah, nak tolak speed, buat dia turun satu-satu. Tu kita boleh tambah. Maksimum dia 140 saja. Nanti gitu lah. Boleh bawa motor dengan relax. Nak cancel, kan break sekali dah settle. Kau tin dia punya cruise control. Setakat nak menyelit macam ni kan, atas highway memang tak ada masalah. Tambah pula bawa santai macam ni kan. Macam naik Harley macam position tu. Tangan boleh straight tu. Dia secara tak langsung dia membuatkan kita rasa macam skuter ni relax. Sekali dengan cikgu pun rasa teracun. Macam relax bawa dengan visor ada yang tinggi ni kan. Tapi kalau kau nak modi style Thailand look, memang tak ada lah protection macam ni. Ni cikgu pakai helmet J je kan. Dia pakai helmet J, helmet J daripada KYT. Dah cukup dah untuk menyelusuri jalan-jalan. Even badan pun tak rasa angin tu. Memang dia cukup lah. Cuma windshield ni tak boleh adjust step by step. Dia ada 2 step je lah. Naik dengan turun. Jadi memang untuk jalan tu cikgu rasa memang selesa lah. Skuter ni memang sangat selesa untuk jalan jauh. Nampak speed dah. Senang-senang lah dia ni. Tak ada masalah. Dia orang suka macam ni. Alright, lepas tu tambahan teknikal untuk enjin baru skuter ni. Dia pakai sistem penyejukan 2 jenis. Dia ada radiator yang air cool tu. Lepas tu dia ada oil cooler tu. Boleh belagak tau, tak pegang. Dia ada oil cooler.
So dengan penambahbaikan ni Zontes Clip, untuk servis skuter dia sekarang ni hanya perlukan dia punya range 6,000 km. So maknanya tukar minyak hitam setiap 6,000 km. Best tu. Jimat kan. Sebab bila minyak dah cuci, minyak sejuk, mungkin dia ada kurangkan sikit stres pada minyak tu kan. Lepas tu cikgu ada tengok lah, ada orang duk review kat TikTok. Dia kata dia pernah periksa bawa motor kan. Dia komplain kata kalau bawa laju, skuter ni goyang-goyang belakang, mungkin suspension kena upgrade. Untuk yang tengok dan percaya review tu, cikgu nak cakap rasanya tak kot. Rasanya tak kot. Cikgu tak ada rasa goyang apa pun. Dia mungkin lebih pada efek bila badan terlalu ringan, maybe lah. Kebanyakan orang yang ambil 308K ni tak ada lah jenis turun keding kan. Tak ada masalah kot. Sebab cikgu tak ada rasa pun sebarang wobbling ke, sebarang goyang-goyang inul ke. In fact motor ni talaan suspension dia memang damping dia agak soft. Dia bukan soft yang macam motor suspension lingkup tu tak. Dia soft ikut Chinese punya apa orang panggil taste lah. Chinese bike punya taste. Sebab kalau kita biasa naik auto Cina kan, dia punya suspension memang tuning dia lembut sikit. Sebab dia pun pentingkan keselesaan. So tema motor ni pun sama. Dan fork depan dia ni, dia upside down, pun menjalankan tugas dengan baik lah. Tak ada lah vibration yang pelik-pelik. Dan di entire bike tu pun tak ada vibration yang pelik-pelik. Dan kalau perasan previous owner untuk Zontes pernah komplain kalau bawa untuk satu yang masa yang lama, skuter ni pun tak boleh bawa lebih daripada 130. Mungkin lah sebab tu Zontes dia perkenalkan sistem dual cooling ni untuk mitigate masalah tu. Tapi puas hati bang, boleh menyelik ni. Memang A aja memang A. Jam pasal Pablo. So itulah pandangan cikgu untuk first ride ni. Cikgu ambil motor ni dekat Jitra, kilang dekat Eurotech tu, baru balik rumah ke Sekretari ni. Dan hari ni cikgu ke Penang saja-saja untuk jalan. Harap tak hujan, kita boleh layan balik pulau. So kita sambung lagi sekali untuk segmen yang seterusnya. Segmen apa? Kita raba-raba dulu motor, and then kita pergi enjoy the twisty road of balik pulau. Tapi belum tu drop. Kalau kita tengok design motor ni, dia memang sangat subjektif lah. Mungkin setengah orang dia akan bandingkan ni dengan 368E. Tapi beza dia, untuk E dia letakkan bawah touring scooter. Tapi yang ini dia letak bawah luxury touring scooter. Dia nampak mewah lah katanya design filosofi dia ni. Dekat bahagian hadapan ni dia ada lampu lah, projector 3 bang, sebaris ala-ala kereta apa tu panggil, Bugatti lah kan, dengan ada DRL memanjang sampai ke depan di sebelah kiri dan kanan, dan juga dia ada dashcam. Untuk bahagian depan, fork dia adalah jenis USD adjustable. Brake hadapan adalah jenis caliper radial 4 port lah, dengan disc mungkin floating, tak pasti, dan juga tayar daripada CST. Motor ni dilengkapi dengan brake ABS depan dan belakang bersama dengan traction control. Dekat belakang pun disc brake juga
sama daripada J1. Yes. Okay, kita teruskan dengan bahagian lampu lampi dahulu. Kita buka lampu dah. Okay, kita on dulu. Okay, dia ada switch lampu kat sini. Kita boleh on dengan kita boleh off. Nampak? Kita boleh tutup dengan kita boleh buka lah untuk bahagian hadapan ni. Sekejap, kita kena on dulu. Nampak? Kita boleh on dan off. Nampak? So kalau hari biasa dia akan on lampu kecil, dan kalau kita on dia akan on dua lampu lah dekat bahagian hadapan ni. Okay, untuk bahagian belakang kita tutup balik switch. Okay, untuk bahagian belakang ni dia ada lampu DRL yang sangat panjang dan juga ada dashcam. Cuma itulah, dashcam dia ni nampak macam bukan daripada kilang. Dia nampak macam kita pergi pasang kat kedai Brothers settle. Okay, untuk bahagian suspension belakang kita hanya boleh adjust dia punya preload bukan, dia punya kekerasan dah aja. Dia tak ada lah macam gas chamber ke apa ke, tak boleh adjust semua tu. Tetapi bagi cikgu okey sajalah dia punya ride dan handling. Okay, untuk fuel tank 17 liter. Ini pun satu lagi komplain, nak buka sikit lah punya susah kalau untuk tangan yang besar. Dan seat boleh buka pada sini, agak luas, boleh masuk helmet full face. Dan juga dekat sini cikgu dia letak bag dan juga bag hujan. Dan dia juga sini ada lampu lah, dan juga ada hidrolik supaya dia boleh stay. Untuk bahagian sini dia ramai dengan top right jenis magnesium alloy. So tahan lasak, sepatutnya boleh terus guna untuk kita letak kita punya box lah. Enjin dia datang dengan twin cooling system macam cikgu cakap waktu ride tadi. Dia ada radiator dan juga kat sini ada tambahan baru, oil cooler, untuk mengelakkan enjin daripada overheat selain menambahkan jangka hayat servis kepada 6,000 km. Yes, dia main sekali dengan handguard dekat sini. Dan juga dekat sini dia ada tempat simpanan. Dalam ni ada charger type C. Dalam bang, dalam ni sedalam tu. Okay, dan juga sebelah kanan pun ada juga storage yang dalam. Boleh masuk botol air dekat dalam ni. Dan dia datang dengan charger, charger bateri lah. Sebab motor ni dia ada apps. Cuma apps tu kita kena bind lah supaya kita boleh dapat tengok map dan sebagainya. Okay, macam. Then kita ada adjustable windshield, 2 step dia. Dia tak ada banyak step. Dan kita ada grip warmer dan juga seat punya heater. So bolehlah berasa panas dekat bahagian seat ni. Dia ada teknologi pneumatic lumbar support. Cikgu tak faham sangat, tapi sedap lah, sedap. Okay, ni dia punya floorboard. Kaki cikgu saiz 11, memang muat. Depan ni pun muat, sangat-sangat luas lah. Nak double stand dia pun tak susah. Macam. So kita teruskan lah dengan part handling pula. Kita try bantai motor ni. Kita tengok macam mana sedap ke tak sedap dia punya handling. Sebelum tu cikgu nak share dia punya kunci. Okay, ni dia punya kunci, macam smart band lah. Cara nak on dia, kita just tekan sekali saja kat sini. Dia akan on. Tekan sekali, dia akan on dia punya meter. Dan kita tekan tarik brake dan start macam biasa lah. Macam tu. Kalau nak off, tutup switch, kill switch dan tekan lama-lama. Okay, dia akan off lah. Dan kalau kita sengetkan handle, dia akan automatic lock. Kalau nak unlock, just tekan.
Sebelum tu motor ni untuk ketinggian berapa cm? Ketinggian kursi dia adalah 770mm. So untuk siapa yang sesuai nak pakai ni, cikgu kata 160 kaki akan jengket, 165 selesa. So cikgu demo tinggi cikgu 181 cm. Okay, kalau tengok memang kaki cikgu sampai habis. Mana yang 165 tak ada masalah, 160 mungkin akan jengket sikit lah. So kedudukan dia menegak duduk dia. Dan kalau kita bawa motor, kita akan lebih macam ni. Dan boleh tengok betapa selesanya kedudukan tempat letak kaki ni. Bila letak full macam ni, ataupun nak keluar macam ni, ataupun macam ni. Dan dekat bahagian bawah floorboard ni sangat-sangatlah luas. Jom kita dengar bunyi dia. Okay, kalau kita off traction control dia, itu untuk sport mode. Kalau kita tukar normal mode, dia punya sport mode dia lebih torquey dan punchy. Okay guys, kita dah buat first impression. Kita dah belek-belek. So next, cikgu nak pergi ke balik pulau untuk buat layan-layan corner. Kita bagi feedback, tengok apa rasa dia kan. So yang itu kita akan buat untuk episod yang seterusnya. Cikgu akan letak link dekat end of this video. Jangan lupa follow, like, share, subscribe Cikgu Motor Vlog. Tolonglah support cikgu, subscribe sikit. Kita akan upload dalam masa yang terdekat. Dekat-dekat je ni, beza sehari apa. Untuk video test ride impression dekat balik pulau. Terima kasih semua. Assalamualaikum, safe ride. Kita jumpa lagi dalam next video. Kita layan kau dekat balik pulau. Ada rezeki kita pergi makan durian. Assalamualaikum.